Halo, Assalamualaikum. Selamat datang ke kedai kopi Gangsa. Yeah. Kesuma dulu. Alright, sudah siap. Kopi Kesuma. So, kegemaran ramai. Mantap tu, okey. So, jemput minum. Assalamualaikum guys, and welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? So, kali ni tak ada benda lah, cuma nak cerita sikit saja, nak bagi tahu kat korang yang aku dah ambil kamera baru. So kamera baru tu pun dah sampai dan aku pun dah gunakan kamera tu, dan alhamdulillah kamera tu sangat memuaskan hati aku. Jadi sembang lah sikit pasal kamera tu. Sambil aku nak hijau rantai ni kan, sebelum aku nak pergi cedok, kita sembang dulu. So cerita dia, sekejap, ni tak pasal dulu. Kamera yang aku ambil adalah Insta360 S Pro 2. Tahu untuk S Pro 2 tu, kenapa aku tak ambil X5 kan? Sebab X5 dah keluar kan, 360 S5 kan. Tak lah, satu sebenarnya yang paling utama dia lah kan, sebab aku malas nak edit. Pusing-pusing gambar kiri kanan depan belakang tu aku malas sebenarnya. Aku malas kali aku tak kuasa nak fikir-fikir benda-benda tu semua. Jadi aku malas nak edit benda tu. Aku ambil yang satu arah je, senang. Dan dia satu arah, aku tak lagi fikir banyak kan. Aku potong, aku sambung, aku potong, aku sambung. Aku punya kerja macam itu. Memang video-video aku semua potong sambung. Oh, macam itulah video aku. Sebab tu lah aku punya view kurang, aku punya follower kurang. Dan aku buat pun sebab bukannya aku nak kejar benda-benda semua kan. Aku kata apa, sekadar nak penuhi minat aku je kan. Ada orang tengok ke, tak ada orang tengok ke, lantak lah kan. Macam tak kisah pun kan. Kepada orang kata apa, shot sendiri. Orang kata shot sendiri kan. Buat semua shot sendiri. Ada orang tengok, ada lah kan. Tak ada lah, tak kisah pun. Jadi yang kedua adalah disebabkan kira kan tu hari kan aku pun baru je lagi beli kan, yang apa, Osmo Action tu, tak sampai setahun pun kan. Osmo Action tu malam dia lemah kan. Malam dia lemah gila babe kan. Nampak gelap, dia punya video kualiti cantik kan, tapi masalahnya gelap kan. Aku tengok apa benda pun tak nampak kan. Aku kata ini kalau aku edit aku buat video, orang tak nampak kan, apa benda je kan aku nak sampaikan kat situ kan. Jadi aku fikir balik, tak payahlah kan, carilah orang yang nak pakai benda tu kan. So aku let go benda tu kan. Aku ambil lah S Pro 2 ni kan. Tapi kalau kau tengok video dia cantik, kualiti kan. Yang ni first aku tunjuk time lapse malam. Kau tengok video ni, time lapse malam. Nice kan. Ada nampak daripada ni Tori time lapse apa Osmo Action tadi kan. Okey. Tapi kalau nak kata nak bandingkan pun tak sepatutnya aku bandingkan lah. Sebab apa, kalau ikutkan S5 Pro dah lawa kan gambar dia kan.
betul lah. Sepatutnya aku ambil S5 Pro kan, tapi dia punya kelebihan lagi dekat Insta360 dia punya kamera semua, dia punya app support dekat app dia tu kan. App dia punya editing apa semua kan, editing tool dia semua senang tau. Jadi aku kata apa, video tu keluar kan, ambil tarik daripada kamera. Ni pun tengah rakam pakai S Pro tu ni tau. Aku tarik pada kamera, aku sambung dekat app tu dengan kamera, pak, aku tekan sap, dah boleh, siap lah, terus post kan. Aku tak payah pening-pening lagi nak cari apa tu editing app yang lain apa semua kan. Tak payah lah, dah tak payah pening-pening lah kan. Nak pakai CapCut ke kan, tak payah. CapCut dan semua dah kena bayar lah apa. Aku betul dulu elok dia bagi free kan. Lama kami macam-macam dia nak suruh bayar kan. Angguk dia. Jadi aku dah tak berminat nak pakai dia. Jadi kita pakailah yang ni. Jadi dia punya editing app dia pun power, senang tau. Senang pakai. Memang kau tak serabut dah pakai. Lepas tu kau tengok ni pure video waktu malam. Ada tengoklah video-video. Ni kereta kawan aku rakam kan. Ni first time lah pegang tu malam tu, terus test tu kan. Tu tak ada gimbal, tak ada apa tu, pakai tu je kan. Lepas tu yang ni yang lain lah, yang waktu malam aku. Assalamualaikum. Sekarang kita ada berada di Dapur Popper. Kita makan kentang. Kentang apa? French fries lah. Rasa dia jahat boy. Rasa jahat. Rasa muka baloi. Janganlah datang put reviewer daripada Melaka ramai. Ni berapa lama bertahan? And then dan seterusnya lagi lah kan, yang membuatkan aku minat dia punya kamera dia pun lawa, gambar dia lawa. Lepas tu dia punya gambar, kau tengok gambar. Tengok gambar dulu. Okey, settle gambar kan. Dia punya kata apa, function dia pun lebih kurang macam tu jugalah. Tapi dia punya mic, ni mic internal ni kan, tak dia pakai external mic kan. Mungkin aku akan beli nanti external mic. Bukan mungkin beli, aku dah pre-order dah benda tu, menunggu sampai kan. Nanti kalau sampai mungkin lah time kita ride, kita boleh buat suara dalam, ataupun kita letak buat macam dashcam kan. Tengok lah nanti macam mana kan. Kadang tak ada benda nak cakap pun pisang kat kau kan. Lama-lama kau terbiar macam itu kan. Sakit kepala. Jadi lepas tu apa lagi dia punya ni kan, dia punya screen tu screen dia tu flip up. Jadi kau dapat screen yang besar sikit tau. Jelas kau nampak macam apa, Osmo Action tu dia dah ada screen depan, tapi tak berapa nak jelas kan. Tempat dia kecil kan. Bila kau ulur tangan macam tu kan, kau dah tak nampak apa benda yang masuk ke tak masuk kan. Lepas tu dia ni rakam apa kan, tiba-tiba kepala otak ni kata lah, kepala otak ni kau dah tahu kau dah rakam apa tadi kan. Kau dah setting 4K kan, 60 ke 30 ke, tiba-tiba ni dalam kepala tu kan, kau bila tak nampak benda tu kan, kau rasa macam betul ke dia saya jadi macam gitu lah. Jadi kalau pakai ni kau dah flip up, seterang-terang tidak nampak kan. Lepas tu viewing angle dia ni lebar dia, kau tengok segala-gala nampak. Kalau apa DJI tu okey juga, lebar juga, tapi aku suka Insta lagi kan. Dia kalau tak suka tu kan, macam-macam lah, ada cerita baik ni lah kan. Tapi aku dah pakai lah, kedua-duanya aku dah pakai kan. Insta pun aku dah pakai daripada apa, aku punya Insta apa tu, Go tu tadi kan. Aku tak suka kat Insta yang satu je, bila kau dah connect dia, kau nak connect dengan dia punya kamera tu, kadang-kadang dia macam lembab tau. Dia macam
nak tak nak je dia punya nak sambung dia tu kan. Kadang tak boleh sambung. Kau menyirap juga kat situ. Tapi okey lah, aku tengok yang dekat S10 tu ni ada improve sikit je lah, sikit je. Kalau dekat DJI lagi power. Kalau connect senang betul. Aku tak ada masalah dekat DJI. DJI okey. Tu je lah kekurangan dia sikit. Lagi satu, aku tak suka magnetic mount dia ni kan. Magnetic mount dekat Insta S10 tu ni, alamak, aku tak tahu nak cakap. Terkial-kial mat aku nak pasang dia. Kalau atas motor tu. Lepas tu nak buka dia. Kami seksa cakap dengan kau kan. Nak buka dia. Kalau apa DJI tu kan, buka dia senang kan. Aku ni jadi tahu tak suka rakam sampai kat rumah customer tau. Jadi bila sampai kat rumah customer tu, aku memang cabut. Ini kau terkial, lepas tu kau nak kena berhenti lah dulu nak cabut kamera. Lepas tu bawa ke jalan balik. Tak feel lah macam gitu. Kau pun nak kejauh juga dengan target kan. Kau nak kena fikir kan, nak menyabut kamera tu. Paksa lah aku kan. Jadi tu salah satu semak dia lah yang aku tak suka kat S10 tu ni. Kalau Insta360 tengok video ni, kau kasih repair sikit kau punya tu. Kami kalau aku jumpa budak yang buat dia punya magnetic mount tu, aku tampau kan muka dia. Tak boleh buat elok sikit ke? Kenapa DJI boleh buat elok sikit kan? Lepas tu satu lagi aku nyampah, kenapa kau punya kamera kau jual, kau tak gerti nak bagi casing dah siap-siap kan? Kau tak DJI siap bagi kau casing kau case kan. Sekurang-kurangnya kau bagi lah satu case. Ini kau kedekut sangat, case kau tak nak bagi. Dah aku nak kena keluar modal, nak kena membeli tak case pula lagi kan. Lepas tu bila aku beli, ada yang setengah ni bateri aku susah nak keluar kan. Nak kena cari lain pula lagi. Kalau yang DJI tu hari kau senang, kau pasang dia boleh buka bateri apa semua. Lepas tu cun-cun cantik apa semua kan. Dengan fitting dia tu cantik lah. Dia orang kata apa, dia yang buat kamera tu, dia yang buat casing tu kan. Jadi fitting dia semua cun-cun tau. Bila yang aftermarket ni, fitting dia ni macam kata apa, macam lemah lah kan. Yelah, dia company lain kan. Dia nak kena beli kamera tu kan. Agak-agak dia pinjam kat kawan dia seminggu juga kan. Ya, dia syarikat dia memang jenis orang kata apa, nak terjun gaung kan. Jadi dia pinjam je kau kan. Dia pinjam je kamera kawan dia kan. Kawan aku pinjam seminggu, aku bagi kau RM20 dia dekat kan. Jadi aku nak buat, nak moldkan casingnya. Minggu mana sempat kan. Tunggu hara lah mamat tu kan. Dia nak untung juta. Silap kau betul. Jadi kalau DJI ni dia buat, dia dah bagi casing siap cantik cun. Tu lah, bagus lah kat situ kan. Ada pro and con dia lah masing-masing. Tapi pilihan masing-masing lah kan. Kalau aku pun benarnya kalau aku banyak duit, aku beli je semua kan. Aku test betul-betul mana yang sedap kan, baru aku jual balik. Tapi disebabkan aku tak ada pilihan, ini hutang 3 bulan man kan. Aku bayar dekat ni apa, pay later 3 bulan nak beli setebu. Fikir banyak kali lah. Kadang-kadang kau buat kerja atas motor kan, ada duit nak pakai kan. Kau emergency ke apa kan, tiba-tiba enjin tu kau tak ada spare, pisang lah jadi kena lah standby kan. Jadi aku ambil 3 bulan zero interest kan, 0%. Jadi aku bayar apa, aku check out harga tu kan. Harga tu lah yang aku bayar kan. Jadi tak ada lebih kan. Okay lah. So aku tak ada ambil lebih lah. Tak mau cerita lagi pasal tu lah. Jadi kau tanya macam mana aku nak buat escalator lah, aku bagi lah. Tu aku tak nak cerita, tu kan kerja aku. Lain benda lagi lah. Wah, tak ada benda lagi lah kan. Tapi memang best lah kan kamera ni. Hati lah sound dia tu, sound tu hati jelas kan. Lepas tu kamera dia punya kata apa, tangkap tu ni awan tak ada macam gini. Kalau kau tengok yang dekat dalam gambar tadi, yang kau boleh nampak awan dia otot kau nampak seketul-seketul awan tu. Ni cantik kan, suka betul. Memang luar lah. Jadi kalau kau berminat, kau pergilah cari sendiri kan. Kalau kau nak tengok review yang lain, pergi tengok review yang lain. Aku punya review bukan cerita-cerita spek-spek ke, daripada segi fotografi ke apa ke, videografi ni aku tak pandai kan. Aku tahu rakam kan,
potong sambung, push kan. Mana yang tercarut lebih kan, potong kan. Kadang-kadang yang tercarut pun aku tak potong kan, aku masukkan je. Itu dah kan. Jadi aku punya straight to the point. Kata dah pernah rakam. Jadi tu lah yang simpan lama-lama lah kan. Apa benda yang kau nak tengok aku dah bagi tengok kan. Video malam aku dah bagi tengok, video siang pun aku dah bagi tengok kan. Jadi kalau nak beli, kita pulang macam kau. Tak nak beli pun lantak kau lah kan. So itu je lah. Aku nak kena gerak je duduk. Kalau tak, aku tak ada modal nanti nak. Okay, itu saja sampai hari ni. Lagi satu aku nak bagi tahu, rantai brand ni kan, dengan rantai satu set poket brand ni kan, nanti aku tahu kan, kau jangan beli 415 tau. Dia soal 415 kau jangan beli. Kalau 428 aku tak tahu lah kan. Tapi kau main cepat kendur siang kan. Aku boleh kata 2 hari sekali aku tarik. Kadang-kadang 1 hari sekali aku dah tarik lah. Aduh, pisang aku macam ni, rugi lah, buang masa lah. Ini rantai tak boleh pakai ni. Aku rasa sikit hari lagi aku beli set poket baru je semula. Nanti beli yang baru kan, kasih pasang yang baru je lah. Sebab dia semak kepala otak aku. Banyak ngau cakap dah siang hari lagi nak kena membuatkan dia. Gila kau. Kadang aku pergi cedok dulu kan, tengah jalan dah kena bangun tu kan. Baru dah aku buat kan, baru dah kerja rantai. Ni saja je sebab nak buat video kan. Aku borak sorang-sorang tepi jalan kan, orang pandang aku macam-macam, aku menyirap kan. Jadi abaikan. Okay, dah siap. Dah settle, nak pasang bag. Dah siap basuh. Motor dah isem. Nanti kita pasang cover set. Kalau korang nak tengok video cover set tu, nanti aku tunjuk video cover set tu. Aku tunjuk aku ambil video tu, video aku ambil dengan aku pasang dia. Okay, so itu je lah. So takat ni. Okay, nanti jumpa lagi kat next video. Assalamualaikum. Bye bye guys.